Kelantan, mereka berbangga dengan tak ada kes rasuah. Pemimpin-pemimpin berintegriti. Jadi kita pun tertanya-tanya lah. Sebagai rakyat Kelantan pun saya yakin dan percaya ada juga yang ingin bertanyakan soalan ini. Jika tidak ada rasuah, maka kerajaan negeri kita ini tidak terlibat dalam salah guna peruntukan. Sekiranya peruntukan itu RM1 juta, duit itu tidak masuk mana-mana poket, sampai kepada tangan rakyat. Persoalannya, apa kelebihan yang rakyat Kelantan dapat apabila kerajaan negeri berbangga dengan tidak ada rasuah? Patutnya, bila kita tidak ada rasuah, rakyatlah yang paling mewah. Bila ada masalah, dapat diselesaikan dengan cepat kerana tak rasuah dan integriti. Yang peliknya, kita duduk berbangga dengan tidak rasuah, tetapi duit sentiasa tak cukup. Yang kedua, masalah berterusan dan panjang sehingga 2050 kalau isu air. Sebenarnya, betul ke tidak ada rasuah? Ataupun rasuah itu disebut sebagai sedekah? Kalau tak ada rasuah, hasil bumi Kelantan sudah pasti akan dapat dinikmati kepada semua rakyat Kelantan. At least dapatlah duit raya hasil daripada lombok emas. Dapatlah rakyat Kelantan beraya sekurang-kurangnya RM100 ke RM150 ke hasil daripada pembalakan. Tapi tak nampak juga. Kita duk berbangga hasil bumi kita banyak, tapi duitnya tak ada. Pergi ke mana? Betul ke tak rasuah? Ataupun ditukar nama rasuah jadi sedekah? Cuba korang komen.